suruh kita buka baju dulu. So bila diorang suruh buka baju, of course awal-awal kita orang macam melawan kan, sebab yelah kenapa tiba-tiba nak buka baju, sebab korang pun semua dah lelaki apa semua kan. So kita orang of course lah segan at that time. Tapi bila tak patuh akan arahan dia tu, kita akan didenda lah. Basically denda tu bantai lah. And then dia bantai tu of course kita orang akhirnya patuh. Kita orang buka baju kita orang. Basically tak ada tak sebenang pun lah time tu. And then apa yang saya ingat, diorang akan ambil satu tali ni. So diorang akan ikat kemaluan kita, and then tali tu akan connect ke kipas. So kipas kalau korang tahu kan dia ada kelajuan tu kan, ada 1, 2, 3, 4, 5. So diorang akan mula dengan slow dulu, kelajuan nombor 1 kan. And then sambil kita ikut kipas tu, of course bila kemaluan kita diikat, kita pun akan berlari ikut arah kipas kan. So bila diikat tu, and then orang akan tanya pasal surah yang kita dah hafal lah. So nak tak nak kita baca kan. Ada juga kawan-kawan saya yang tak ingat basically. So bila tak ingat, diorang lepaskan ikatan, tapi lepas tu teruk kena bantai apa semua.